kata podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya. Assalamualaikum dan salam Ramadan dan salam satu Malaysia. So hari ni aku Amirul akan gantikan Nakib, iaitu host podcast Max Power. Hari ni dia cuti so akulah akan gantikan dia. So hari ni kita ada guest, tapi walaupun guest tak ada kat sini, tapi guest tu selalunya dia dekat belakang tabir lah. So hari ni aku nak panggil dia untuk join podcast untuk satu episod. So Man, boleh masuk? Baik. So yang ni Aiman. Okay Man, sihat Man Alhamdulillah. Alhamdulillah. So boleh kenalkan diri kau? Okay, Assalamualaikum guys. Nama aku Aiman lah. Baik. So everything about backstage lah yang technical pasal macam podcast kita ni, pasal online class, aku dah akan handle. Daripada segi equipment, daripada segi segala benda tu yang berkaitan. Okay. So kiranya kau belakang tabir lah. Aku So Aiman ni kalau macam kelas online ke, live ke, so dia lah akan handle. So hari ni kita nak buat podcast sikit mengenai pahala leveling, solo leveling. Okay. So aku sebenarnya bukanlah pembuat untuk soalan. So soalan ni biasanya Nakib lah, yang host podcast ni, dia lah yang akan buat soalan apa semua. So aku nak tanya Man, apa sebenarnya solo leveling ataupun pahala leveling ni? Apa maksud dia sebenarnya? Okay, sebenarnya daripada tajuk ni sebenarnya aku dah bincang dengan Nakib. Okay. So tajuk ni yang paling sesuai kot untuk dengan aku lah kan. So solo leveling ni sebenarnya kalau korang tahulah siapa yang peminat anime lah kan, dia sebenarnya pasal anime lah. So siapa yang wibu-wibu tu tahu lah solo leveling ni apa. Yang wibu So solo leveling ni pasal orang yang ada level, naikkan level dia dengan kalahkan enemy macam tu lah. So pada leveling ni berkaitan lah. So kita naikkan level kita dengan meningkatkan kita punya pahala. Dia bulan Ramadan. Faham. So dia sebenarnya anime lah. Sebenarnya anime. Okay. Reference lah sebenarnya. Reference lah. Okay. So Man, percaya tak aku cakap bila masuk je bulan Ramadan ni kan, kebanyakan kita terus je buat macam biasa. Maksudnya macam solat pun lambat lah, tapi dia puasa. Tapi bila time semayang macam lepak lah, tak payah semayang kan, sebab puasa kan. So adakah kita perlu praktikkan benda ni macam time Ramadan kan? Kita perlu biasakan benda ni. Adakah kita kena buang tabiat tu? Apa yang soal lambat dengan yang lain tu macam kita puasa je, tapi kita buat selebihnya kita buat macam hari biasa. Faham. Okay, dia tak payah tengok orang lain lah. Kita di sini kita sendiri kan. Aku sendiri pun sebenarnya kadang-kadang pun lambat kat solat kan. Tapi untuk kita on time solat ke kau tak pun, macam kita nak buat amalan ibadah yang lain, so kita buatlah macam checklist ke apa. Macam reminder. Sekarang pun banyak aplikasi kan. Aplikasi macam aku guna, apa nama aplikasi aku, pasal Muslim kan. Ada pasal azan macam tu. So bila ada reminder azan tu, mungkin kita boleh terus solat lah macam tu. Dia reminder untuk kita juga. Faham. Okay, mungkin kita boleh kaitkan dengan hadis kan. Aku tak ingat sangat, tapi aku bagi tahu maksud dia lah kan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tak salah aku. Maksudnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia ampunkan dosa-dosanya lalu. So waktu bulan Ramadan ni bukan kita nak buat biasa-biasa je. Kalau boleh lebih luar biasa sikit lah. Walaupun kita kadang-kadang mungkin ada yang sakit, ada yang tak mampu kan. So kita buat lebih sikit lah kan. Kita akan mungkin daripada hadis tersebut, kita akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. InsyaAllah. So bulan Ramadan ni kalau boleh kita kena buang tabiat-tabiat buruk tu kan. Kalau kau bulan puasa ni kan, adakah kau jenis player yang try hard ke, ataupun jenis respond non-stop ke sampai habis? Kalau aku biasa je. Aku casual lah. Tapi bukan respon lah. Respon tu teruk sangat. Macam respon tu sebab orang rakyat Malaysia ni kan, kalau ikut diri aku sendiri juga kita lebih kepada adat kan. Macam puasa di bulan Ramadan ni adat. Macam tu. Sebab dalam Al-Quran pun kita dah sebut kan. Kita share sikit kan. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 tak salah aku. Yang bermaksud, wahai orang beriman, berpuasalah kamu seperti mana diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang yang sebelum-sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Macam tu. Berpuasa seperti macam ni hadis orang-orang yang sebelum kita.
Orang sebelum kita. Nenek moyang kita lah kan. Kan dia diwajibkan puasa daripada zaman Rasulullah. Sebelum ni lah. Faham. Tapi rakyat Malaysia ni kan dia lebih kepada adat saja kan. Kadang-kadang diorang tak tahu pun kenapa kita diwajibkan puasa, disyaratkan puasa macam tu. So bila datang je bulan puasa, kita sendiri mungkin just puasa je. Tak fikir pun nak tambah amalan, nak tingkatkan kita punya ibadah, takwa kan. Faham. Okay. Tapi aku tak jawab lagi soalan tadi kan. Aku casual ke tak kan. So kalau dalam bulan Ramadan ni aku casual je lah. Aku just buat puasa daripada pagi macam biasa, daripada terbit matahari sampai terbenamnya matahari kan. Lepas tu aku rajin sikit lah kan. Tak ada rajin pun. Aku baca just tadarus lah. Aku pun ada target bulan ni. Bulan Ramadan ni target aku nak habiskan 30 juzuk lah. Sehari 1 juzuk. Sekarang alhamdulillah dah hari ke-17 tak silap aku kan. So dah juzuk 17 lah. Alhamdulillah. So di 30 juzuk kau nak habiskan lah. Aku nak khatamkan bulan ni selama sebulan. InsyaAllah amin. Semoga dipermudahkan urusan. Aku jealous ke sebenarnya. Wih, jealous? Aku kalau boleh, aku tak adalah pandai baca Quran sangat. So aku jealous kalau macam orang macam baca Quran kan dalam phone. Aku fikir macam best agak lah kalau boleh baca Quran kat mana-mana kan. Tapi tak apa kan, masa selagi umur kau pun baru 21 kan. 21 lah. So nak belajar tu sebenarnya banyak je platform sekarang. Kau boleh cari online. Kalau nak belajar dengan aku susah sikit lah. Aku tak pernah ajar sangat. Tapi boleh lah. Sebab sekarang pun kat TikTok pun ada pun kan. Ada je. Ada orang buat live yang boleh masuk tu kan. Kita belajar sama-sama. InsyaAllah. Tapi kau tahu kan, ada hadis tak silap aku lupa lah hadis dia berkenaan apa. Tapi tak silap aku, orang yang dia susah nak baca Quran ni, pahala dia sekali dia baca memang berganda. Sebab bila kau baca tu dia ulang-ulang kan, kau baca benda yang sama. So pahala kau memang akan bertambah. Pahala dia lagi banyak lah insyaAllah. Yang penting teruskan usaha. Perbaiki diri kita lah di bulan Ramadan ni. Okay man, so kita ada soalan yang seterusnya. Okay, boleh. Bulan puasa ni ramai yang berpuasa lah. Tapi dari segi mulut dorang, so kiranya cakap lepas, faham. kiranya mencarut tu tak lekang daripada mulut lah. Okay, faham. Kira dia macam sasiah ada orang lah kan. Kira macam contoh lah, ada orang rembat parking terus maki kan. So dia tak sabar lah macam tu. So kau pernah hadap situasi ni lah, macam kau tak boleh nak tahan amarah kau tu? Itu biasa. Tapi biasa lepas buka puasa lah. Puasa lah. Aku pun jenis yang gamer gak lah kan. Aku so bila jumpa player yang memang macam tak reti main tu, mulalah aku mencarut sikit. Tapi lepas buka lah. Tapi sama je sebenarnya. Ada je hadis yang Rasulullah sabda, iaitu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak berhajat pada puasanya daripada makan dan minum. Maksudnya Allah tidak berhajat pada puasanya makan dan minum. Maksudnya walaupun dia berpuasa bulan Ramadan 30 hari, tapi dia tak jaga perkataan dia. Dia mencaci maki hamun orang. Lepas tu dengan mungkin dia cakap belakang kan, fitnah orang ke. So boleh jadi pahala dia berkurang lah puasa dia yang tu. Kiranya macam tak sabar. Faham. So untuk korang tu, kurangkanlah mencarut tu time bulan puasa ni. Dia sebab apa kau? Kita borak dengan kawan-kawan pun macam selamba kan. Itu biasa. Okay, bila dah akhir Ramadan baru orang-orang start serius baca Al-Quran, solat on time, bersedekah. Tapi ada yang masih main-main. So macam mana man kalau kita nak pastikan time bulan puasa, nak akhir Ramadan ni, kita nak pastikan kita konsisten dengan amalan-amalan ni. Okay, kita berbalik kepada soalan yang kau pernah tanya tadi. Soalan pertama ke kedua? Yang pasal solat tak on time semua kan. Kan kau dah cakap berkenaan aplikasi kan. Itu salah satu cara dia lah, kita punya reminder kan. Macam nanti kita set lah alarm ke apa ke nanti untuk remind kat kita lah. Lepas tu macam tu lah. Kalau tak pun kita boleh je nak minta tolong orang kan. Macam ada, kalau siapa yang ada rumah sewa ke apa kan, minta kawan kejut ke apa ke, sama-sama lah kan. Macam untuk kalau sama-sama kalau macam malas tadarus, ajak lah dia sekali. Kalau tak pun minta diingatkan ke. Sebab aku dah nak tanya kalau bulan Ramadan ni kan, kalau kita nak buat amalan, contoh kita nak solat baca Quran ke apa kan,
Sesetengah kawan-kawan tu rasa macam dia ni acah itu Ramadan itu biasa. Macam mana lah kita nak bagi, kita nak cakap yang aku sebenarnya nak buat baik je. Dia kalau senang cerita kan, kalau kita memang macam buat amalan apa-apa je, kalau kita memang ikut kata orang kan, pandangan orang ke apa kan, memang takkan kita akan buat senang cerita. Contoh macam ada orang ramai kan, kau nak solat, lepas tu tak ada tempat solat kat luar kan. Lepas tu pernah tengok tak orang yang macam luar negara dia solat kat jalan ke apa kan? Ada. So dia sebenarnya salah satu ujian kepada kita lah. Ujian dekat kita. Ujian Bukan kepada ujian kita. dekat dia. Bukan ujian kepada kita. Allah nak uji kita. Sama ada kita nak buat sebab manusia ke sebab Allah. Nampak tu. Faham. So sebenarnya setiap ujian tu Allah dah tetapkan kepada kita tau. So ayat Quran pun dah sebut. Kita ulang balik kan. Okay, kita main dengan hadis je podcast kita hari ni. Ada dengan Quran lah insyaAllah. Kita saling-saling beringat lah kan. So untuk dalam knowledge. Al-Baqarah ayat terakhir, maksudnya aku beritahu maksud dia lah kan. Allah tak akan bagi ujian tu kepada seorang yang dia tak mampu buat. Maksudnya kita kan ada ujian yang apa kan, Allah bagi ujian sakit ke apa, memang kita mampu. Allah takkan bagi kita yang ujian yang kita tak mampu lah kan. So yang tu sebab dia tahu kita boleh punya kan. Lepas tu bila kita dah buat kerana Allah, insyaAllah lah kan. Macam tadi kawan-kawan kita kacau kan, acah-acah kan. InsyaAllah kita boleh ni. Kalau cara aku cari bilik kosong, aku tutup, solat sendiri lah. Itu je lah cara dia. Paling mudah. Tapi benda tu kalau kita macam solat macam kita kunci pintu semua kan, tak nak bagi orang tengok. Adakah kita macam ibarat kita malu nak beribadat dekat ke tak? Sebenarnya benda tu kita cuma tak nak. Kita macam kita punya apa tu panggil? Kita punya usaha lah kan. Usaha kan? Usaha kita lah ya. So kita balik pada niat kan. Niat kita kan kerana Allah. So kalau macam bila nak istiqamah ke apa kan. Adalah potongan, aku lupa dia hadis ke kata-kata hikmah. Al-istiqamah khairun min alfin karamah. Maksudnya istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamah. Tahu tak karamah tu apa? Tahu. Karamah tu dia macam kelebihan yang Allah bagi kepada orang macam wali lah. Kau pernah tengok ada wali yang boleh, aku lupa wali lah. Wali. Dia macam boleh terbang. Kelebihan yang macam super power kan sebenarnya. Tu karamah dapat pada orang beriman yang Allah tetapkan lah. Dia ada orang boleh baca isi hati macam tu. So dengan istiqamah ni lebih baik lah pada karamah tu. So kita kena istiqamah, konsisten. Macam gym kan. Ada orang masuk gym, takkanlah hari tu juga badan nak jadi kan. Dia kena konsisten. Sebulan, 2 tahun. Konsisten selama sebulan, 2 bulan. Faham. Lepas tu adalah hadis riwayat, aku lupa riwayat siapa, Bukhari ke Muslim. Sebab baik amalan adalah yang berterusan walaupun dia sedikit. Macam tu. Walaupun sedikit yang penting kita konsisten je. Setiap hari kita buat, InsyaAllah Allah akan nampak kita punya usaha untuk mendapatkan pahala kan. Tapi aku first time dengar Karamah. Benda tu ada? Ada. Kiranya benda tu, tapi ada orang yang terpilih je lah. Ya. Memang orang terpilih je. Nanti boleh search lah. Kita study sama. Okay. Untuk korang yang tak tahu apa karamah Karamah. Ataupun bahasa Melayu dia karamah. Ejaan dia macam tu lah. Karamah. Okay, faham. Okay, soalan yang seterusnya Okay, boleh. Kita sembang sikit pasal solat Of course tarawih kan. Kau 20 ke 8 Aku tak rajin pun sebenarnya. So aku macam tadi aku cakap istiqamah. So kita buat 8 lah. Buat 8 lah. Sebab banyak masjid buat 8, ada yang buat 20. Masjid rumah aku buat 20. Tapi 20 tu tinggal 2 soft. Itu biasa. Itu biasa kan. Okay, macam apa kelebihan amalan ni Contoh macam 8 dengan 20 Untuk 8 ni adakah dia dapat pahala sikit je berbanding 20? Apa kelebihan dia sebenarnya? Kelebihan dia kalau logik lah kan. Aku tak tahu sangat kalau 8 dengan 20 ni. Tapi pada pendapat aku lah kan, 8 dengan 20 sasar lah, pahala lagi besar 20 kan. Tapi macam tadi istiqamah kan. Istiqamah. Kita ikut apa yang kita mampu. Kalau kita boleh solat 8, kita solat 8. Kalau kita boleh solat 20, dengan 20. Tapi lebih baik jangan tinggal lah solat tarawih ni dalam bulan Ramadan. Sebab solat tarawih ni memang waktu bulan Ramadan je ada. Bulan lain tak ada bulan lain tak ada. Apa salahnya kalau kita solat waktu bulan Ramadan daripada satu bulan saja daripada 12 bulan. So kalau kita terlepas rugilah kan. Rugi. Kalau kalau tarawih lebih baik buat seorang ke atau kita buat jemaah?
Kalau ikut kan, kan pahala lagi banyak berjemaah. Betul. So seeloknya berjemaah lah. Okay, untuk yang korang nak solat 20 rakaat, kalau kaki tu sakit ke, so kita boleh je buat 8 sebab dia solat sunat. Tapi ada je yang macam sakit kaki dia solat secara duduk. Secara duduk. Sebab dia solat sunat saja boleh. Dia bergantung pada seseorang lah. Okay. Sambungan daripada soalan ni sedekah tapi buat konten TikTok kan. Macam tak ikhlas. So pendapat kau macam ni untuk orang yang buat konten nak bulan Ramadan ni dia nak tarik orang supaya dalam bulan Ramadan nak tarik orang kat bazar apa semua So sebenarnya ni ujian juga sebenarnya kepada kita. Bila orang buat TikTok tu kan, Allah nak uji kita sama ada kita nak pandang pada sudut positif ke negatif. So kita sebenarnya boleh je nak kaitkan dengan hadis yang aku bagi tadi tu. Hadis barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan jahat, maka Allah tidak berhajat pada puasanya daripada makan dan minum kan. So kita waktu tu kita diuji tu. Orang tu bila buat baik, biasalah manusia kan, mesti akan pandang serong. Alah dia buat kerana manusia lah, nak endorse kan, nak dapat duit. So nampak tak? Tu ujian kepada kita. Ujian kat kita lah. Tapi kita tak tahu pun niat dia apa sebenarnya. Yang penting kita bila orang buat baik tu kita doa je yang baik. Jangan sebab dia dah buat jangan baik, jangan judge by its cover kan. Don't judge a book by its cover. So lepas tu kalau contoh lah kan, niat dia tak baik. Contoh niat dia tak baik, adalah ayat Quran yang berkaitan. Surah Al-Baqarah ayat 264 tak salah aku. 264 iaitu wahai orang yang beriman, janganlah rosakkan sedekah kamu dengan mengata-ngata kau tak pun mengata-ngata yang orang kita bagi sedekah tu, kita kata-kata dia lah, kita ungkit-ungkit macam tu. Okay. Seperti mana kalladhi yunfikul ma lahu ria'an nas, seperti orang-orang yang dia bagi infak dengan mengharapkan pujian daripada manusia. Nampak tak tu? So bila kita buat sedekah ke apa pada TikTok kan, so niat dia berbalik kepada dia lah kan. Tapi kalau contohnya dia buat kerana riak, dia nak tunjuk kepada manusia bahawa dia yang paling baik lah kan. Macam pernah kena kan, tak ada. So mungkin boleh jadi sedekah dia rosak lah, tak dapat pahala macam tu. So untuk bab niat pula kan, ada juga hadis. Maksudnya contoh orang tu buat kerana konten kan, so pahala dia akan dapat apa yang dia niatkan. Adalah hadis riwayat Muslim, iaitu innamal a'malu binniyat. Maksudnya setiap amalan tu disertai dengan niat. So kiranya kalau contoh dia buat kerana konten dia akan, so apa yang dia dapat konten lah. Macam hadis ni aku tak baca habis lagi. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan setiap perbuatan tu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maksudnya apa yang kita hajatkan tu, apa yang kita niatkan tu, apa yang kita niatkan kita akan dapat balik lah. Contoh matu faman kana hijratu ilallahi wa rasulih, siapa yang berhijrah, maksudnya dia berniat lah, dia berhijrah, niat dia kerana Allah, maka dia akan dapat kerana Allah. Matu sambungan dia aku lupa bahasa Arab dia, tapi maksud dia kalau contoh dia hijrah tu sebab dia nak berkahwin dengan seorang, so dia akan dapat apa yang dia nak berkahwin tu. So pahala dia tak ada. So berbalik pada niat kita lah kan. So kita niat tu masing-masing. Kita tak tahu, kita bukan wali, kita bukan apa-apa kan. Tapi kita tak boleh baca fikiran orang kan. So kita doa je baik-baik. Jangan kata buruk. Jangan judge orang. Jangan judge orang. Kalau tak Ramadan ni sia-sia je lah. Betul. Puasa kita menahan lapar dan dahaga, haji sia-sia. Betul. Okay Man, bulan puasa ni kau duduk rumah dengan family kan? Betul. Tapi dekat rumah time macam parent duduk ke, parent duduk macam siapa yang siapkan makanan berbuka kau? Adakah kau beli luar ke? Kalau aku sekarang sebab waktu kerja kita kan petang sampai malam. So bahasa yang kita cuti, yang kita dapat makan dengan family lah kan, Sabtu, Ahad dengan Isnin kan. Macam aku kalau datang biasa mak aku akan masak lah. Masak. Kau tolong tak Man? Aku kadang-kadang tak tolong kan. Tapi aku biasa akan beli makanan kat luar lah. Beli kat luar. Tanya mak aku nak kuih apa. Tolong top up lah. Faham. Tu je lah yang aku mampu, sebab nak masak pun tak reti. Kalau masak memang kena marah. Aku dah kena marah, pernah kena marah. Tu yang tak tolong dah tu kat dapur. Tapi kita tolong apa yang kita mampu lah kan. Kau ada nasihat tak untuk orang-orang kan, jadi budak-budak yang jenis duduk dalam bilik,
tak tolong apa-apa. Tahu-tahu keluar untuk buka je. Untuk dorang ni sebenarnya nasihat ni bukan kepada dorang, pada nasihat ni pun pada diri aku juga. Kadang macam sahur pun mak aku dah siap dah. Waktu aku just makan je. Ya. So adalah hadis berkenaan ni Hadis riwayat Bukhari tak salah aku. Dia sesungguhnya manusia yang terbaik adalah sebaik-baik manusia adalah yang membantu ahli keluarganya. So kita tolong je lah apa yang mampu. Apa yang mampu lah. Tu aku tolong saya sikit apa yang aku mampu lah kan. Tapi kalau sahur tu memang tak boleh nak tolong lah sebab aku tak kerti masak. Aku sama juga Man. Aku sama juga. Okay Man. Kita bagi soalan yang Ramadan punya full power mode lah Okay boleh. Kalau nak pahala banyak apa yang patut kita buat tapi ramai malas nak buat? Atau macam orang yang tak nak buat lah, apa amalan yang kita buat? Kalau amalan tengok macam benda basic je sebenarnya, tarawih. Banyak orang yang tak buat sebenarnya kan. Betul. Nak bila nak hujung-hujung Ramadan kan. Kadang-kadang macam aku punya lingkungan kawan-kawan pun ada je yang tak solat tarawih. Ada je. So amalan tu memang macam aku kata tadi kan, tarawih memang datang sekali je setahun. So kita buat je lah. Lepas tu kalau amalan tadi aku ada juga hadis amalan yang memang kira terbaik lah kan. Ada hadis riwayat Bukhari ke Muslim, aku lupa lah. Dia umrah, kita buat umrah. Dia umrah di bulan Ramadan. Ni sabda Rasulullah, umrah di bulan Ramadan adalah sama dengan umrah bersamaku. So umrah waktu Ramadan ni sama umrah dengan Rasulullah. Untuk siapa yang umrah. Siapa untungnya, siapa yang mampu, siapa yang untung Alhamdulillah. Ya Allah. Lepas tu banyak je amalan yang kita boleh top up sebenarnya kan. Kita boleh je tadarus tu biasa. Tadarus berzikir kan. Betul. Berzikir, sedekah. Aku rasa ada lagi macam Qiyamulai kalau rajin. Yang tu aku tak rajin lah. Tapi Qiyamulai ni insyaAllah Kiranya Ramadan ni aku rasa Ramadan adalah salah satu bulan yang paling banyak kita boleh buat amalan kan. Betul. Dan aku pernah baca gak yang sebenarnya kerajinan kita kat bulan Ramadan ni sebenarnya tabiat ikhlas daripada kita. Betul. So kalau kiranya orang cakap bulan Ramadan ni kan syaitan kena ikat dan semua kan. Betul. So benda tu ikhlas daripada kita. So seeloknya kita beribadat kat bulan Ramadan ni. So kalau memang macam malas tu memang tak boleh buat apa lah. Bukan bisikan syaitan, memang mungkin syaitan dia kot. Tapi tak tahulah kan. So kita elakkan lah sama-sama beringat. Kita pun manusia. Manusia dia kata dasar dia pada bahasa Arab dia Nasa, pelupa. Manusia ni pelupa. Kita memang tak boleh lari daripada lupa. So kita saling beringat. Saling beringat satu sama lain lah. Okay Man, bulan Ramadan kalau cakap pasal bulan Ramadan je, kita boleh kaitkan dengan menahan lapar dan dahaga kan. Betul. So kalau kita dalam lapar dan dahaga ni, adakah kita boleh, contoh kalau kita tak larat kita puasa separuh hari je. Tak pun kita tak puasa, dengan jawapan dia kita macam hari ni kerja panas lah, tak payah puasa lah, nanti-nantilah ganti. Kau rasa macam mana Man di situ kan? Kalau macam untuk orang panggil rukhsah ni keringanan lah kan. Untuk orang yang berpuasa ni tak silap aku, dia untuk orang yang sakit saja. Orang yang sakit kan. Untuk yang tak puasa. Orang yang sakit, orang tua. Yang uzur lah. Yang tu diperbolehkan lah kan. Tapi kalau untuk yang kerja panas ni, aku tak pasti. Okay Man, tahun ni dengan tahun lepas apa improvement kau dalam ibadat ni? Tahun lepas dengan tahun ni apa improvement kau buat? Untuk tahun ni InsyaAllah aku masih dalam on track lah. On track. Aku cakap tadi, aku cakap apa sehari sejuzuk kan. Macam tahun lepas aku just buat ala kadar je. Sehari dalam semakro tu dia macam dalam 2 muka surat setengah. So tahun ni memang kau macam sepatutnya aku buat satu hari sejuzuk macam tu lah. Satu hari satu juzuk. InsyaAllah cukup 30 hari 30 juzuk. Alhamdulillah khatam insyaAllah. So doakan guys. Kalau aku malas tak? Kalau malas ni kau paksa ke untuk buat, untuk baca? Dia tu nanti soalan lain lah, nanti kita cuba kupas lah. Okay. So kalau Ramadan ni jadi macam ada macam ranking dalam game kan. Apa reward yang paling rare kita boleh dapat lah? Untuk reward kalau untuk puasa pahala lah kan. Pahala lah, betul lah. Tapi tak salah aku ada hadis riwayat Ahmad, tak salah aku. Macam maksud dia punya hadis adalah, dia punya mafhum dia, maksud dia, sesungguhnya
dalam syurga terdapat satu pintu, nama dia Al-Royan. Al-Royan. Pintu tu. So pintu ni hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja pada hari kiamat. Oh. So tu kita punya reward lah kan. Dia ada. Aku first time dengar di sini. Aku first time aku study. So kita saling beringat lah. Untuk orang yang berpuasa saja yang boleh masuk. Untuk masuk ke syurga tu je pintu yang orang berpuasa boleh masuk. Untuk hari kiamat. InsyaAllah semoga sama-sama kita dapat masuk lah. InsyaAllah. Amin. So teruskan berpuasa. Jangan tinggal kalau boleh, kecuali sakit lah, kalau uzur ke apa kan. Sebab macam kita lelaki-lelaki, kita bukan perempuan. Perempuan memang ada orang ada hari cuti diorang. Kita tak ada. So kita buatlah yang terbaik. Yang terbaik insyaAllah. Okay Man, kalau orang cakap puasa kan, puasa ni dia puasa tapi dia tak solat pun. So apa kau boleh respon untuk pertanyaan benda macam ni lah? Untuk soalan ni sebenarnya kadang-kadang berat juga aku nak jawab. So dia untuk jawapan dia lah kan, yang kita boleh fikir. Untuk solat ni kita tahu amalan yang pertama dihisab adalah solat. Betul? Betul. So kalau dia berpuasa, memang kewajipan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lepas tu solat 5 waktu sehari semalam. So kalau kita berpuasa dan tinggalkan solat, sia-sia lah kita. Betul? Betul. Kita berpuasa saja. Kita hanya melakukan satu kewajipan. So kita kenalah solat. Sedangkan ada kewajipan. Betul. Dan kewajipan solat tu lebih besar. Tapi aku tak cakap kita kena tinggal puasa. Tak, kita kena buat dua-dua. Sebab dua-dua wajib. So kalau kita tinggal berdosa. Macam tu. Kalau macam solat, kalau kita tinggal, tak silap aku kita kena kodok. Betul. Kalau macam puasa pun sama juga, kena kodok. Dia ikut lah dia punya hukum kan. Macam tu. So jangan tinggal dua-dua. Sebab amalan yang pertama kita kena hisab adalah solat. Betul. Sebab setengah ada je member aku kalau dia bagi dia macam Ramadan ni kan, kalau kita tak puasa kan hari ni, tak apa, kita boleh ganti nanti. Betul. Tak silap aku tanya hadis ke tak. Kalau salah boleh bagi tahu kat ruangan komen. Betul. Tak silap aku, kalau contoh kita berpuasa di bulan Ramadan, lepas tu kalau kita tinggal, lepas tu kita ganti, kita tinggal sebab sengaja bukan sebab uzur. Lepas tu kita ganti pada bulan yang lain. Tak silap aku puasa dia, pahala dia lain, tak sama. Dia lain Tak silap aku lah. So kalau ada salah, guys boleh betulkan Okay. Kalau bulan Ramadan ni, ada orang rasa macam pressure Aman. Pressure. Kalau dalam beribadat time Ramadan ni kan, betul? Macam mana kita nak kekalkan momentum ni tanpa rasa terbeban? Kalau untuk momentum kalau macam solat, macam tadi kita ada bincangkan 8 rakaat ke 20 rakaat. Ya. Untuk aku lah kan, aku ni bukan rajin sangat. So kita buat apa yang kita mampu lah, 8 rakaat. 8 rakaat So yang penting istiqomah. Kita buat je yang sikit. So kalau macam tips, bukan untuk tarawih lah kan, untuk tarawih juga, kalau kita rasa malas, kita pergi dengan keluarga, yang kawan-kawan ke, InsyaAllah kita mungkin akan jadi lebih rajin lah kan. Sebab kita untuk buat kebaikan ni memang kena paksa. Walaupun dalam Islam tak ada paksaan kan. Tapi kita kena paksa diri kita untuk berubah. Sebab kalau kita dah paksa diri kita, InsyaAllah kita akan terbiasa lah. Bila dah terbiasa, baru tiada paksaan. Macam tu. Betul. So cara dia macam aku cakap tadi, kita pergi tarawih dengan kawan-kawan, keluarga. Kalau pergi dengan tarawih dengan member ni lagi betul, lagi best. Betul. Sebab lepas tu kita moreh sama-sama. Kita dapat lah halawatul iman. Maksud dia kelazatan iman. Kelazatan iman. Kita sama nak berjaya kan. Bukan kat dunia je, kita pun nak berjaya kat akhirat juga. Macam tu. So kalau tu untuk tarawih. Kalau untuk tadarus lah kan, macam aku buat sekarang. Kalau macam aku lepas subuh tu, aku terus baca satu juzuk. Kadang-kadang kalau macam aku malas, aku baca sebelum macam pukul 12 macam tu lah. Pukul 11 sebelum Zuhur. Macam tu lah. Tapi ada juga tips. Contoh orang nak habiskan sejuzuk sehari, dia lepas subuh 4 muka surat. Macam tu. Lepas Zuhur 4 rakaat. Lepas asar 4 rakaat pula, silap. Lepas Zuhur 4 muka surat. Lepas tu lepas asar 4 muka surat. Sama je lah. 4 darat 5, 20 muka surat, 1 juzuk. Dapat satu hari. Tu cara untuk macam kita paling mudah lah kan. So tak terbeban sangat kan. Lepas subuh je 4 muka surat. 4 muka surat mungkin dalam, kalau lancar lah kan, InsyaAllah 15 minit. 15 minit lah. InsyaAllah. Okay Man. Okay, kita dah sampai penghujung Man. Okay, betul. Untuk penghujung ni apa nasihat kau Man untuk adik-adik kita kat luar sana yang berpuasa ke? Ada nasihat sikit tak? Kita bukan nak, sebelum kita nak bagi nasihat kita bukan nak berbincang pasal Lailatul Qadar ke? Ya, tapi kita selalu tu kita
Nasihat dulu. Baik kita berbincang dulu. Oh ya. Lagi satu take. Okay. Sebelum kita pergi ke penghujung kita nak cerita sikit lah pasal Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar, Iman? Okay, Lailatul Qadar tu kita boleh rujuk kepada Al-Quran tu, daripada surah Al-Qadar. Dengan mafhum dia, sungguhnya kami turunkan itu, maksudnya itu tu Al-Quran lah, pada malam Lailatul Qadar. So Lailatul Qadar ni memang terkenal dengan penurunan ayat Al-Quran. So memang special lah. Special lah malam special. ni. Sebab ayat Al-Quran tu adalah kata-kata Allah, kalamullah. Kita punya penunjuk umat Islam yang memang dia sesuai semua zaman. Tiba-tiba masuk Al-Quran macam tu. So Lailatul Qadar ni kita boleh tengok pada ayat seterusnya maksud dia. Lailatul Qadar ni dia lebih baik pada 1000 tahun, 1000 tahun ke 1000 bulan macam tu lah. Okay. Kalau Lailatul Qadar kita sebagai orang biasa kan, macam mana kita nak tahu yang malam tu malam Lailatul Qadar? Sebab sekarang pun dah banyak boleh predict kan, 10 hari lagi sekarang lah. Macam mana kan? Kalau ikut Lailatul Qadar ni memang dia akan hadir 10 malam terakhir. 10 malam maksudnya terakhir. kan 30 hari sebulan kan. Dia hari ke 21 sampai ke 30. Hari yang tu kita boleh predict, tapi dia hari-hari ganjil saja. 21, 23. Tapi dia 10 malam lah. 10 malam terakhir. So kita boleh pilih mana pun dia akan hadir mana-mana hari yang ganjil. So kita buat je 10 malam terakhir tu the best yang kita boleh all out lah kiranya. All out lah. Dia ada tanda-tanda dia Man? Kalau tanda-tanda dia ada hadis dia, tapi aku lupa lah sikit kan. Aku ingat 2 je. Dia ada 3 tanda dia. Yang aku ingat 2. Malam tu kita rasa tenang, sejuk, tak panas lah macam tu lah. Rasa dia tenang semacam. Tenang semacam. Lepas tu dengan bila kita solat ke apa, kita buat ibadah, kita rasa khusyuk. Khusyuk Biasa kita solat je mesti pandang orang sebelah kan. Macam benda orang sebelah ni buat kan. Mungkin waktu kita solat tu kita rasa khusyuk kan. Macam tu lah. Dia kiranya macam nikmat lah. Macam turun rasa macam betul. Kita rasa macam kita memang betul-betul fokus nak ibadah saja. Sampai tak silap aku, khusyuk ni kita boleh tafsir dengan, bukan tafsir, kita boleh terjemah sebagai macam tu kau buat kerja kan. Betul member kau ketepuk-tepuk kau kan, kau tak sedar pun. Lepas tu member kau cakap palau ke apa kan. Lebih kurang tu lah. Itulah khusyuk. So so untuk korang yang nak cari malam Lailatul Qadar tu, boleh standby dalam 10 malam terakhir kan? Dia hari-hari ganjil, tapi kita buat je lah yang terbaik 10 hari terakhir. InsyaAllah. So okay Man, kita nak ke penghujung kan. So untuk penghujung ni, kau ada nasihat tak Man untuk adik-adik kita kat luar sana yang berpuasa? Nasihat ni bukan untuk diorang sajalah kan. Kita nasihat pun untuk diri kita juga. Sebab kita manusia. Betul-betul. Manusia daripada kata akal bahasa Arab iaitu nasa, pelupa. So kita saling mengingat lah. So kalau korang macam tengok aku terlupa ke kan, boleh lah, ruangan komen tu boleh isi. Jangan lupa bagi like, subscribe sekali lah. Macam tu. So yes guys, betul. Lepas tu nasihat, sebenarnya daripada kita punya perbincangan tu, itulah nasihat dia sebenarnya kan. Pertama kita kena jaga solat. Untuk Ramadan ni kita kena berpuasa, jangan tinggalkan kecuali uzur, tak sihat. Kalau macam perempuan memang diorang ada sakit diorang macam tu. Lepas tu kalau macam Lailatul Qadar ni kan, kita apa pun dah bincang tadi, kita buatlah yang terbaik. InsyaAllah. Lepas tu kalau macam amalan yang lain kita boleh buat tadarus. Macam kita pun dah bagi tips tadi kan. Baca 40 surat setiap lepas solat. Selepas solat. So sehari kita boleh dapat sejuzuk, sebulan 30 juzuk khatam Al-Quran insya-Allah. So kiranya lepas subuh 40 surat. Zuhur 40 surat. Okay. Yang penting konsisten lah. Tapi jangan rasa terbeban lah. Betul, jangan rasa terbeban. Mesti ada rasa terbeban tu juga. Tapi kita buat je. Kita buat je. Bila kita dah terbiasa, kita takkan ada rasa terpaksa lah. InsyaAllah. Dan yang penting jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat guys. InsyaAllah bulan Ramadan ni kita sama-sama perbaiki diri Man. Betul. Perbetulkan diri. Okay Man, terima kasih untuk sesi podcast ni. Sama-sama insyaAllah. Korang boleh ambil yang buruk, ambil yang jernih lah macam cakap. Betul. So terima kasih, itu saja. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin mendaftar pusat tuition untuk anak-anak anda, boleh layari website kami Maths Power untuk lebih lanjut tentang pusat tuition kami. Betul? InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari di podcast yang seterusnya bersama dengan Nakib lah. InsyaAllah. Okay lah.
sebelum nak mengakhiri kita punya podcast ni, apa yang baik datang pada diri kita, daripada Allah SWT, dan apa yang buruk datang daripada diri kita sendiri. So sama-sama dah kita bersama-sama di bulan Ramadan yang mulia ni. Di bulan Ramadan kita ni, kita tingkatkan kita punya amalan. Macam tadi yang pahala leveling. Pahala leveling, solo leveling. Amalan leveling pun boleh juga. So kita sama-sama tingkatkan kita punya amalan. Dan jangan lupa untuk ingatkan diri kita punya lingkungan, sahabat, ibu bapa, keluarga, untuk sama-sama, untuk orang sekeliling sama-sama lah, berjuang lah kan. Kita bukan nak berjaya seorang-seorang, kita nak sama-sama kan. InsyaAllah. So terima kasih. Salam Ramadan dan Assalamualaikum. Selamat berbuka. Ada dua kata, mari kita mula bicara tentang ilmu, kunci kejayaan semua.